Halo. Hello, Assalamualaikum. Salam. Ini Encik Kamil ke? Ya. Encik Kamil? Ya. Saya telefon. Abang pernah hantar barang dekat Taman Simpian kan? Okey. Masa tu saya daftar dengan ejen, minta tolong hantar barang. Tapi ni benda ni saya cari nombor telefon abang dah lama, sebulan lebih dah saya cari. Sebabnya ada masalah sikit abang. Okey. Bila abang hantar barang tu, abang ada nampak tak kucing Bengal saya? Kucing Bengal. Sebab kucing Bengal saya hilang. Saya tengok CCTV, nampaklah abang macam masuk kat sangkar kucing Bengal tu. Mana ada? Okey, kejap. Abang cakap dengan Alung saya sekejap. Bro. Ya. Lu jangan bohong boleh tak bro? Tak ada lah. Mana ada. Kau tak ada ambil lah. Sebab kita tengok CCTV bro. Masa bro datang tu, bro hantar barang bro. Lepas tu kita nampak bro macam masuk dalam sangkar. Bro kalau ambil cakap ambil bro. Kucing tu mahal bro, RM25,000 bro. Bro nak tanggung ke? Tak ada. Memang tak ada ambil kucing tu. Masa awak hantar awak pergi mana? Masa awak letak barang-barang kat rumah kita orang, lepas awak masuk barang-barang tu, awak ada tak sebab CCTV nampak awak jeling kat sangkar saya? Tak ada. Bagaimana memang kat situ je. Tak, awak jangan bohong. CCTV nampak. Awak tengok kucing Bengal tu. Lepas tu masa awak nak keluar tu, awak ada usap ekor dia. Awak ada macam main-main sikit ekor dia kan? Ada lah. Saya tak ada ambil kucing. Makanan kucing ada. Kucing memang tak ada ambil. Makanan kucing benda gembat. Makanan kucing lah. Makanan kucing awak gembat bro? Habis awak kat mana ni? Kat office lah bro kan? Ke benda ni nak panjang bro? Boleh lah. Tak kisah. Ikut lu lah. Lalu nak panjang kita panjang lah. Lalu nak pendek kita pendek kan. Awak layan je. Mantul lah. Gangster apa bro? Lu macam mantul dia ni. Tak ada lah. Gua ada baju. Adalah, jangan cerita baju kan bang. Kita ni semua orang pakai baju, betul tak bang kan? Ya. Ini cerita pasal kucing masalahnya. Apa benda dah bergaduh apa benda? Hantar je lah kucing kita orang. Tak ada. Lu cantik sikit. Gua tak ada ambil. Asal pula lu nak bantu-bantu suruh hantar. Apa lu tak puati? Kalau gua punya CCTV kau buat report boleh lu kena lah bro. Boleh lah. Tak ada hal lah. Kita report-report lah. Dah lah kucing kita diambil, marah pula. Helmet pun hilang long. Gua punya helmet helmet. Gua tahu lu kan budak-budak motor kan. Lu pun nak, gua bukan tak tahu track record lu. Semua helmet orang lu sapu. Alamak, helmet tak ada. Gua tak ada ambil. Kucing gua ada ambil. Gua nampak bro, masa lu ambil helmet tu, lu masukkan kucing Bengal gua dalam helmet tu. Kan? Mana ada. Lu mana dengar cerita ni? Ini CCTV lah bro. Alamak, kalau macam gini lah, tengok lu macam mantul sangat, kita jumpa lah. Okey, boleh lah. Kita deal lah. Set time lah. On the pot. Okey, kita datang gua punya office. Kat mana? Hot FM. Kena. Siapa ni? Ajak Syarul dengan Fizi. La ilaha illallah. Korang memang betul lah. Takut lah orang mantul ni. Ada baju lah tu. Ada baju lah. Mel, nak bagi tahu ni. Yang Kamil dah terkena Panggilan angin. Ni mesti Halo semua. Hai. Korang suka kan video-video daripada kami? Kalau korang suka nak tengok lagi, jangan lupa klik yang ni lah. Jangan klik je. Subscribe Hot FM 976. Okay, klik.